Hello gang, Assalamualaikum. So hari ni aku ada barang baru. Kau tengok ni barang baru. Ini ialah DJI Neo 2. So aku nak review barang ni. Kau nak tengok apa yang function dekat DJI Neo 2. Korang kena tengok video ni sampai habis. Okay? Ni 360. Tak payah nak pusing-pusing kan. Dah tentu agak aku boleh rekod semua. Apalah itu pun tak pandai. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel AE Vlog. Selamat datang kepada korang yang mana baru singgah ke channel ni. Okay, channel ni channel asbol orang kata. Asal boleh, asal barang boleh jadi video, kita akan buat video. Okay, so untuk hari ni video untuk review. Yang mana sebelum ni aku pernah buat review berkenaan tentang DJI Neo. So untuk yang kali ni aku nak review DJI Neo 2. Okay, so kau tengok dekat tangan aku sekarang ni ada dua drone DJI Neo. Ini DJI Neo yang pertama. Tak cantik, tak cantik. Ni yang pertama, nampak? Dan ini yang kedua. Boleh tengok. Okay, daripada sizing dia memang yang kedua agak besar sikit lah. Okay, macam ni kau nampak. Aku pegang senang yang kecil. Yang ni ada besar sikit. Dan apa yang best dekat DJI Neo 2, memang kau kena tengok video ni sampai habis. Okay, memang best. Yang pertama pun dah best, yang kedua lagi best. Kau tak percaya? Kejap lagi aku tunjuk. Yang sebelum ni ramai yang dah tahu kalau DJI Neo yang pertama dia memang ada mode follow, rocket, circle. Dekat dalam ni ada. Cuma DJI Neo tu dia ada penambahan mode yang lagi best dan yang lagi gempak. Seperti dia ada mode selfie shot, dolly zoom, master shot, scaling follow dan king follow. King follow tu dia kat Malaysia tak boleh lah. Dia yang salji tu. Jadi kalau kat Malaysia kau buat, aku pening dengan kau. Okay. Ini Neo pertama, DJI Neo nama dia. Okay, kalau kau tengok kat sini, dekat belah tepi dia agak membulat terus. Saiz dia lebih kecil dan dia punya stabilizer untuk kamera hanya boleh atas dan bawah. Kiri dan kanan tak boleh. Atas dan bawah untuk Neo. Dan daripada segi bateri ada perubahan sikit. Neo yang pertama ada kurang sikit bateri, tapi untuk Neo yang kedua ada up sikit. Dan dia punya kamera ada upgrade dan juga dia lebih heavy duty, lebih lasak, lebih tahan lama. Itu yang sedap. Okay. Dan lagi satu, color dia dan juga sensor. Macam sebelum ni, sensor hanya ada kat bahagian bawah. So yang upgrade untuk yang latest Neo 2, dia ada atas dan bawah. So dia punya pengesahan dia tu atas, bawah dan keliling, tak silap aku. So untuk pengesahan dia tu, untuk mengesahkan dia tu dekat mana, untuk hadangan-hadangan seperti pokok ke apa, daun aku sebenarnya panas. Untuk Neo tu dia lebih power dan lebih bagus daripada yang ni. Ini sensor ada satu je, tak boleh pakai. Dek, kau beli yang kedua lagi bagus. Harga lebih kurang je harga dia kan. So ini DJI Neo 2. Kau boleh tengok dia punya design. Nampak? Aku cakap dia heavy duty kan. So nampak kat tepi-tepi ni dia ada penambahan lah. Dan dia agak ringan, sama je dengan yang pertama, dia agak ringan. Cuma material plastik yang dia guna sangat-sangat terbaik. Okay, so kau boleh tengok stabilizer boleh pergi atas, bawah, kiri, kanan. Kualiti kamera dia lebih baik. Dan juga nampak sensor, satu, belakang dua, depan, bawah ada. Jangan risau, kejap lagi aku nak tunjuk apa lagi function yang ada dekat DJI Neo 2.
Okey, untuk yang pertama, aku nak tunjukkan function ataupun fungsi untuk mode selfie shot. Okey, so kat sini aku lupa nak bagi tahu korang, dekat DJI Neo tu dia dah ada screen. Okey, jadi bila kau dah on, okey, kau dah on, nanti dia ada keluar kat sini screen. Yang pertama tak ada, yang kedua ada. So kat sini aku dah setting untuk selfie shot. Nampak? Bila dah ada, nak guna dia sangat-sangat simple. Bila kau dah set macam ini, kau tinggal on kan ataupun kau tinggal fly saja. Okey, jangan risau, dia tak pakai controller. Simple. Okey, jom tengok. Lupa nak tunjuk tempat on dekat sini, kat tepi. Okey, yang belah sini untuk tukar mood, belah sini untuk on kan mood tu. Ini sesuai untuk orang yang single macam kau. Single macam kau. Macam kau suka travel seorang-seorang, kau kena pakai benda ni. Okey, bismillah. Ini angin kuat ni. Kat sini kawasan lapang, angin sangat-sangat kuat. So kita nak tengok benda ni power ataupun tidak dengan angin yang kuat. Okey, bismillah. 6 shot sizes. Selfie shot. 3, 2, 1. Oh, baik. Shot yang pertama, satu kali fly 6 kali dia boleh ambil gambar. Yang pertama. Yang kedua, nampak? Dia ke bawah sikit. Shot yang ketiga, dia ke depan sikit. Shot yang keempat, dia ke bawah sikit. Shot yang kelima, dia ke depan lagi sikit. Heh. Heh. Nak bergoyang-goyang, angin kuat. Dan yang terakhir, stable. Settle. Dah settle, nak buat apa? Seperti biasa. Okey, untuk mood yang seterusnya, ni memang smart, memang cantik, memang lawa, iaitu dolly zoom. So kat sini aku dah set dolly zoom. Aku dah set dan kita akan mulakan fly. Kita akan tengok hasilnya macam mana, okey? Sama-sama kita nantikan. Seperti biasa, on kan pakaian ni. Bismillah. Dolly zoom. 3, 2, 1. Okey, sekarang dia dah fly. Okey, sekejap lagi dia akan pergi jauh ke belakang. Ni untuk dolly zoom. Okey, kamera boleh tengok dia. Bila kau on saja, dia akan terus rekod. Jangan susah-susah. Okey, sekarang dia tengah rekod dan settle untuk dolly zoom. Jadi boleh tengok hasil dolly zoom DJI Neo tu ni macam mana. Saksikan. Okey, mood yang seterusnya ialah mood gesture control. Aku pun tak tahu betul ke tak aku sebut. Macam gitulah lebih kurang, okey. Mood ni kau boleh control dia menggunakan tapak tangan kau. Bila kau ke kanan, dia ikut ke kanan, ke kiri, dia ikut ke kiri, atas bawah, dia akan ikut atas dan bawah. Dan juga engkau boleh tolak dia ke depan dan juga engkau boleh tarik dia ke belakang. Nak tengok macam mana? Saksikan. Senang je. Okey, so yang pertama sekali, engkau on je terus drone ni, okey. Aku tak pasti dia dekat mood mana. Aku rasa kat semua mood dia ada kot. Yang lebih baik lepas kau on, nanti dia ada kat sini follow tau. Dia tulis follow, mood follow, kau pakai je mood follow ni dan kau on kan seperti biasa. Ni aku nak tunjuk kat kau Okey, sekarang member dah fly. Okey, kamera boleh tengok tak dia punya lampu. Kamera boleh nampak tak lampu dia? Okey, dia ada lampu. Okey, jadi cara dia senang. Kalau kau nak dapatkan mood ni, kau hanya letakkan tapak tangan dan kau kena tunggu lampu bertukar jadi warna biru. Okey, bila dah bertukar jadi warna biru, kau hanya gerakkan dia saja. Nampak? Bawah, atas, bawah, atas, kanan, kiri. Aku boleh kontrol makhluk asing ni. Nampak? Function gila. Oh, stop. Dia akan stop. Okey. Yang kedua, engkau boleh bawa dia pergi ke belakang dan ke depan.
Saksikan. First kali tunjuk kau punya pelempang ni. Kau buat dua-dua macam gini. Jap eh. Alright. Okay, tengok, perhatikan baik-baik. Malaysian teruk. Come here. Dia dengar kata. Dia dengar cakap. Manusia ni susah nak dengar cakap. Lebih baik kau bela dia ni. Senang, okey? Tengok lagi sekali. Alright, kita tengok, aku tutup. Siap. Oh. Bila kau tunjuk genggam saja, lampu tu bertukar jadi putih. Bila kau macam gini, lampu tu akan bertukar jadi warna biru. Ni atas. Tanpa controller kau boleh menggunakan tangan saja. Tengok kat sini angin sangat-sangat kuat. Angin sangat-sangat kuat. So benda ni boleh main. Nampak? Oh. Steady. Okey, macam yang sebelum ni, video yang sebelum ni untuk DJI Neo, aku ada pernah buat mode follow dan aku turun tangga tapi tak berjaya. Steady lagi. Kita tengok, dia okey ke tak okey? Turun. Nampak kan? Maknanya dia tak boleh ikut aku naik tangga. Dan kali ni aku nak try DJI ni. Aku nak tengok dia berjaya ataupun tak berjaya dia follow aku ikut tangga. Aku tengok review orang lain memang baik, dia boleh elak-elak pokok apa semua kan. Dahan ke apa ke dia boleh elak. Jadi aku nak tengok dia boleh follow aku ataupun tidak untuk aku naik tangga. Pakai mode follow. Aku pakai mode follow dan aku setting dekat app. Dia punya meter dia tak berapa nak jauh lah. Kalau kawasan lapang boleh lah kau nak buat jauh. Ni kawasan sempit, jangan buat jauh-jauh sangat. Okey. Bismillah. Front. Follow. 3, 2, 1. Okey. Okey, kita tengok. Wah, amboi. Dia ambil kat muka aku lah. Oh. Dia ambil kat muka. Okey, so sekarang kita nak tengok macam mana dia punya pergi. Yang ni aku tak tinggikan Aku memang ambil ke dia bahagian bawah. Oh nampak? Dia boleh jalan dengan sendiri. Katanya sensor dia punya sensor dia power. Jadi kita nak try dia punya sensor dia power ataupun tidak. Okay. Tidak berjaya juga. Jadi owner jangan marah. Kita try. Mungkin tangga dia tak detect kot. Disebabkan dia heavy duty, dia sangat tahan lasak. Ni dia DJI Neo 2. Okey. Okey, so kepada korang, ni dia usaha yang aku nak buat. Okey. Dan penat juga sebenarnya aku nak try benda ni. Jadi kau dah nampak tadi kan, dia ada jatuh tapi nampak masih handsome dan tak ada patah-patah, tak ada. Memang sangat-sangat baik. Inilah dia kualiti daripada DJI. Okey. Tapi tu aku masih tak puas hati lagi. Kenapa tangga dia tak boleh nak follow? Dia tak boleh nak ikut. Yang pertama jadi benda sama, yang kedua pun benda yang sama juga. Mungkin yang ketiga dia ada up sikit dia punya spek kan. Dan sampai sini saja video untuk kali ni berkenaan tentang kualiti kamera. Jangan risau, dia boleh rekod 4K. Dan kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Thank you kepada korang. Jangan lupa untuk like, comment, follow and subscribe channel AE Vlog. Kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.